Alright guys, dalam kotak yang ada kat depan korang sekarang adalah satu cube daripada jenama gun yang baru sahaja dilancarkan. Korang rasa ada apa dalam kotak ni? Jom kita unboxing. Okey, macam ni lah dia punya kotak. Ini adalah gun 356 I Carry E. Jom kita buka. Once korang dah buka, kat dalam kotak akan ada satu cube dan satu accessories box. Macam biasa, dalam kotak ni akan ada satu cube bag, kertas manual dan satu besi yang kecil ni. Dia punya cube datang dalam bekas plastik yang macam ni. Sebelum tu, dia bagi tahu kat sini kalau korang nak on cube ni, korang perlu pusing bahagian putih sebanyak 3 kali. Macam ni lah dia punya cube. Kalau korang perasan, cube ni ada exposed magnet yang menjadikan cube ni sangat-sangatlah cantik. Dan kat bahagian luar cube ni diselutir dengan lapisan UV yang membuatkan cube ni sangat-sangatlah bersinar. Function UV coating adalah untuk mengelakkan korang tergelincir masa korang main Rubik's Cube. Tanpa membuang masa, jom kita try pusing. Untuk dia punya pusingan, saya dapat rasakan yang cube ni memang agak laju tapi agak kurang stable. Kat tangan kanan saya sekarang adalah gun 356 I Carry yang lama. In terms of pusingan, saya rasa gun 356 I Carry yang baru lagi sedap daripada yang lama. Next, kalau korang buka kat tengah ni, korang boleh nampak dia punya adjustment system yang mana korang perlu menggunakan besi yang kecil tadi untuk korang adjust dia punya ketegangan spring. Nak connect cube ni dengan smartphone, korang perlu download satu app nama dia Cube Station. Lepas korang dah connect, application ni akan ikut setiap pergerakan yang korang buat. Kat dalam application ni macam-macam benda korang boleh buat. Tapi kalau korang nak set masa, korang tekan je kat sini. Lepas tu korang ikut je scramble yang dia bagi. Once korang dah siap scramble, application ni akan bagi korang 15 saat untuk korang buat inspection. Dan akan automatic start bila korang buat je pusingan. Lepas dah siap, korang boleh analisa korang punya soft sebab dalam aplikasi ni dia akan tunjuk korang punya TPS, steps dan fluency yang korang dapat. Korang juga boleh tengok balik apa yang korang buat tadi. Bagi pendapat saya rasa cube ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan sebab korang tak perlu gunakan lagi timer untuk korang main Rubik's Cube. Kalau korang dah dapatkan, saya letakkan link kat description. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di next video.